Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Atuk Zack. Okey. Hari ni Atuk menebing lagi lah Sungai Kinta, geng. Pagi dalam pukul 8 lah. 8 lebih sikit lah Atuk sampai sungai. Spot ni Atuk tak pernah mancing lah. Ni belakang rumah Atuk ni. Belakang rumah Atuk lah. Rumah Atuk belakang ni. Rumah Atuk belakang sana. Ramai orang luar mancing kat sini lah. Atuk tanya dia orang. Dia orang kata biasa dapat lampam dengan jelawat sini. Jadi Atuk hari ni cubalah. Atuk nak cuba dekat sini pula lah. Okey, jom. Atuk nak setting. Siap setting, kita lancar. Setting yang pertama, sawit peram kopik. Sawit peram cubit. Mata nombor 12. Okey, jom kita lancar. Malam Atuk mancing tempat biasa lah, belah hulu sana. Tempat biasa Atuk mancing kan, kumpau. Air keruh sikit. Tak ada ikan makan langsung. Ikan kecil pun tak ada. Kumpau Atuk semalam. Hari ni Atuk repeat dekat belakang rumah Atuk je. Tengok mana tahu kan. Dekat sini mau makan lampam. Target lampam dengan jelawat lah. Air masih keruh sikit. Tapi belum ada sentuh umpan lagi. Belum ada lagi. Umpan roti satu, umpan sawit satu. Tengoklah kalau ada rezeki Atuk hari ni. Ikan sekarang macam kurang makan ni lah. Sebab sekarang banyak jaring sini. Belah sini ada banyak jaring. Semalam Atuk ronda sini ya. Orang jaring hanyut sini. Panjang daripada sana sampai seberang sini. Dia pakai sampan. Saya ingat orang belah hilir sana lah. Belah hilir sana dah tak ada ikan. Dia orang datang sini. Kacau sini. Tak tahulah. Tengoklah rezeki. Kalau ada lah. Atuk mancing tak lama lah. Start tadi pukul 8.30, 9.30, 10.30 sampai 11.30 lah hari ni Jumaat. Sampai 11.30 Atuk mancing, tak ada, Atuk balik. Okey. Pindah lagi, geng. Tak makan lah ikan kecil. Kacau umpan. Ikan kecil yang orang kata dia makan tak lekat. Umpan roti tu habis dekat bahagian mata. Bermakna ikan seluang lah. Ikan seluang je yang ada, yang kecil-kecil. Dekat bahagian mata ya. Nampak mata tapi ikan tak lekat. Biasa kalau lampam kena. Okey, jom kita pindah spot lain.
Dah strike geng. Putus bawa rubber. Umpan sebiji baru kena. Lampang kunyit geng. Pakai mata banyak baru kena. Daripada tadi dia usik. Baru kena. Dah nak balik pun kena. Baru kena tengok. Okey lah geng. 4 tempat untuk pindah. 4 tempat lah untuk pindah. Baru dapat seekor lampam lah. Oh, memang dia tak mau makan. Tadi dapat satu tadi sana sangkut. Lampam je jadilah, alhamdulillah. Tu je lah. Okey lah, sampai di sini sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.